Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan sharing session kita berkenaan dengan pesan seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu pesan ayah kami, Okey Rahmat, kepada anak-anaknya untuk bekalan pada masa hari-hari depan. Jadi yang ke-8 ini adalah pesanannya supaya mengawal hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ni memang banyak padahnya lah kalau tak dikawal. Jadi kita perlu kawal, pertama dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedua dengan ingat balasan akhirat, ketiga berniat ikhlas, kemudian banyakkan berpuasa, kemudian menjaga pandangan, kemudian bersahabat dengan orang-orang soleh dan banyak berdoa kepada Allah. Jadi dalam Quran ada cerita menunjukkan bagaimana orang mengawal hawa nafsu. Di antaranya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia satu masa tu dia telah dijadikan hamba di Mesir, tapi majikannya tu seorang pembesar Mesir sangat sayang dengan dia pasal dia bekerja dengan baik, dengan bagus lah, dengan cemerlang dan boleh diharap. Tetapi isteri orang kaya itu, orang pembesar Mesir itu nama Zulaikha, tertarik padanya dan menggodanya untuk curanglah kepada dia kan. Tapi Nabi Yusuf dapat bertahan dan tidak menurut kehendak ataupun godaan isteri pembesar itu. Dalam Quran juga disebutkan satu orang namanya Qarun. Qarun ni sangat kaya. Dia ni kaum Nabi Musa, maknanya dia hidup di Mesir, tapi dia kaum Nabi Musa. Ini bukan bangsa Kipti lah kan, tapi dia ni kaya raya. Sampaikan kunci-kunci khazanah tu gudang kan, nak ngangkat pun payah ya. Tapi dia ni sombong dan sentiasa nak mendapatkan lagi harta. Dah harta banyak dah, nak tambah sehingga dia mengingkari Nabi Musa dan juga ingkarlah kepada Allah SWT, dan akhirnya dia dihukum, dia ditenggelamkan ke bumi lah. Sampai sekarang orang nak cari harta karun kan. Tapi itulah dianya menyebabkan ketamakan dia, nafsu dia yang berapi-api untuk mendapat harta yang banyak tu telah merosakkannya ya. Jadi itulah dianya, banyak godaan, banyak perkara-perkara yang boleh merosakkan kita, yang perlu kita jaga, kita hindari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.